Rasa macam dah lama tak share resipi simple untuk breakfast. So hari ni kita nak buat butter garlic egg sandwich. So jom kita start. Okey, mula-mula kita perlukan 3 biji telur. Korang perasakan dengan sedikit garam. Dan dalam pan pula boleh cairkan 2 sudu butter. Kemudian boleh masukkan telur lah. Ni kita nak buat scramble egg. Bila dah siap boleh kita tepikan dulu. Okey, next dalam pan yang lain boleh masukkan dalam 3 sudu butter. Untuk butter hari ni kita akan guna yang Anchor punya lah. Ni memang pure New Zealand butter. So masakan korang tu akan jadi lagi creamy dan lagi ada aroma. Bila butter dah panas boleh tumiskan 4 ulas bawang putih dah diracik sekali dengan serbuk cili sikit. Untuk bagi kuah ni lagi pekat, korang boleh masukkan tepung jagung sekali dengan setengah cawan susu dengan dried parsley sikit. Kacau-kacau dan last sekali boleh masukkan telur dan kacaukan lagi sampailah dia sekata. Memang simple je kan resepi ni. Ni kalau nak buat makan dengan roti bakar, paratha ataupun roti canai pun sedap je. So macam biasa korang boleh save dulu resepi ni dan selamat mencuba.